Jadi kekayaan kemiskinan adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sahabat, semua dari kita akan dapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata di dalam Al-Qur'annya, "Afahasiballadzina yaquluna amanna wa hum la yuftanun." Apakah mereka yang berkata kami sudah beriman kepada Allah kemudian mereka tidak diuji? Ayat ini menjelaskan bahawa walaupun orang beriman juga akan diuji. Dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala itu boleh jadi ujian tersebut adalah ujian yang baik yang berupa nikmat. Ujian tersebut juga boleh berupa nikmah, sesuatu yang kita tidak suka, seperti kemiskinan, kefakiran. Jadi kekayaan kemiskinan adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Sungguh kami pasti menguji mereka, iaitu para manusia, bil hasanati was sayyi, dengan apa-apa yang mereka suka dan dengan apa yang mereka tidak suka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.